Hari ni kita orang dekat Melaka. Tiba-tiba random kan, tiba buat vlog, tiba-tiba kat Melaka. Tadi kita orang pergi makan je dekat asam pedas Selera Kampung, katanya famous. Kalau korang pergi kat luar kedai tu nampak ada punya billboard semua besar, tinggi 1, tinggi 2, tinggi 3. Tapi dia biasa je pun. Tak ada apa special pun. Tapi yang special ni dia punya harga tu. Kita orang tadi order daging tetel asam pedas. Daging tetel asam pedas, siput sedut. Lepas tu ada ulam sikit, ada timun sikit, ada sambal belacan, satu bekas yang kecil tu. Dengan apa? Nasi putih 2, sambal ikan bilis petai. Sambal ikan bilis petai, satu piring tu. Air 2, aku order teh ais limau, Ana ais kosong. Total RM69. Mahal lah serius. So sekarang kita orang dekat atas kapal ni. Tadi first time lah kita nak masuk kapal ni, tengok apa ada ni. Lepas tu nak pergi museum apa benda dah. So itulah plan dia hari ni. Datang Melaka, lepak-lepak Melaka, diskusi Melaka, explore Melaka. Layan je lah vlog ni. Tengoklah apa hari. Okay, so pada pendapat aku sebab sekarang ni kalau korang tengok, kalau korang masuk kapal ni, diorang punya setup macam museum lah. Dia letak display benda semua, dia letak detail-detail. Macam ni lah aku nampak ni. Aku rasa lagi better kalau diorang bawa benda ni, semua barang-barang museum ni dekat tempat yang lain, dekat bangunan yang lain. Tapi dalam kapal ni sendiri diorang setup macam ni lah. Nampak? Contohnya macam dia tunjuk macam mana rupa orang-orang semua kalau orang tu bekerja atau kat mana meriam. Kira buat macam real life lah kat dalam kapal ni. Lagi better kot kan, daripada letak barang-barang yang macam ni. Macam rugi lah sebab bangunan dah kapal tapi kat dalam macam museum biasa. So itulah, boleh je dia orang nak buat tapi mungkin dia orang malas semua. Captain Jack Sparrow. Okay, so next stop kita pergi ke Museum Samudra pula. Museum Samudra kat situ. Lepas tu Museum TLDM kat situ. Bila korang bayar RM10 untuk tiket masuk tadi, korang dapat 3 museum, bukan satu je lah. Kapal ni, Museum Samudra dengan TLDM punya museum. Kita pergi sana terus lah. Bateri aku pun dah nak kong lah ni. Museum Samudra pula kalau sampai. Tadi kita kat situ, sekarang kita kat sini. Budak dia tanya tadi. Begitu je ke tu? Okay, take 2. Tadi bateri habis, aku takut ada file yang corrupt. So cerita dia tadi, kita masuk Museum Samudra. Masa masuk on the way tadi, ada budak kecil tu tanya mak dia, mak, itu je ke? Begitu je ke anak dia tanya. So macam aku dapat baca lah, macam okay, benda ni macam bosan lah. Untuk budak-budak pun dia orang dah boleh tahu yang benda ni macam tak berapa interesting sangat untuk tengok. Which is supposedly budak-budak lah yang patut belajar benda ni, bersejarah dari kecil kan. So buatlah benda ni interesting. So apa cerita dia sekarang ni, bila kita masuk, ini yang kita dapat. Banyak, aku tahulah, aku faham lah benda sejarah kena banyak baca semua. Tapi kita tengok ni teks, tu teks. Kalau korang fikir, siapa yang nak lepak kat sini berjam-jam, tak ada berjam-jam macam berapa minit untuk baca. So Ana suggest buat video lah, which is a good idea lah sebab sekarang pun dah 2025 kan. Buat video, letak monitor, screen monitor. Lepas tu buat macam hire lah siapa-siapa agensi lah, motion graphic ke apa yang menceritakan benda apa yang dia nak cerita dekat bahagian tu kan. Motion graphic sekarang ialah maybe lah mahal tapi kerajaan baloi lah.
Oh tu ada skrin, tapi kat situ je lah. Tapi skrin tak hidup. Maksudnya TV ke tu hitam. Betul. Sebab ada kursi kat sini. Lepas tu yang kapal-kapal ni tadi, ingat tak yang kat atas kapal ni? Yang letak banyak-banyak kapal. Macam redundant. Kat sini kapal, kat sana pun ada kapal. Baik diorang satukan dekat satu, kumpulkan semua. Macam ni lah, ni pun kapal lah. Kenapa tak satukan semua? Jadi macam dia komplain lah kan. Ni kapal lagi. Benda yang sama je pun. Itulah kapal lagi. Ni okey lah sikit sebab kapal betul ni. Tengok kaki burung tu pun dah tak ada satu lah. Nampak oh. Hilang satu. Itu pun tak nak ganti ke? Malaysia. Ni apa ni? Ni museum ke? Malu kan macam tengok museum kita dengan museum bandingkan dekat kalau pergi Europe. Museum dia gempak kot. Louvre. Aku letak sikit footage masa kita pergi dekat France tu. Museum dia memang epic gila. Nak compare dengan ni macam tadika. Bukan nak mengutuk, tapi macam tu lah apa. Kalau orang tak komplain, macam ni lah, aku rasa ni last dia orang buat ni tahun 1999 kot rasa ni. Sampai sekarang dia orang tak tukar-tukar dekor dengan kapet ni, tengok ni. Dia suruh buka kasut, tapi kapet tengok ni, benda kan? Sayang lah. Next stop Museum TLDM. Kat situ ada kapal betul. Tapi tak nampak pun orang naik kat kapal tu. Tu lah. Tak tahu boleh naik tak. Harap boleh naik lah. Sampai dah Museum TLDM. Tadi kat sana. Sekarang kita kat sini. Ada tiket? Ada? Ikut sini terus. Okay? Mesti baik tak payah buka kasut. Belum. Semua teks. Semua kena baca. Oh, ada helikopter. Itu menarik. So inilah kapalnya, kapal betul. Tapi tak boleh masuk. tutup. Yang paling best sekali dia tutup. Tutup sementara katanya. Patut tak ada orang daripada tadi kita orang tengok. Settle Museum punya visit. Banyak ni museum ni. Sini ada Museum UMNO. Museum apa? Islam. Masuklah dah dalam kat sini. Kita masuk semua museum. So title video ni
lawat museum di Melaka. Lawat dan review museum di Melaka. Okey tak? Semua dapat bad review. Okey, ni museum Islam. Kita tengok lah tiket dia apa. Cantik colour dia. Ini merah. Next stop, Museum Seni Bina. Tak boleh masuk sebab dia minta cash je. Kita orang tak ada cash, so tak masuk lah. Museum Islam tu pun tutup tengah benda tak tahu lah. 2 museum gagal. Come on Melaka, tolonglah. Ni museum ketiga, Museum Sejarah, Etnografi dan Sastra. Cerita dia museum ni aku dah masuk lah. Aku dah pernah masuk museum ni, so aku tak nak bayar je masuk sekali berapa. Fees nak masuk museum tu RM20. Okay, so next stop, kita orang stop dekat Museum Dunia Melayu dan Dunia Islam. Diorang tengah ada special exhibition cerita tentang tua. Macam menarik lah kan nak masuk. Tiket masuk RM5 je seorang. Dah masuk-masuk tu bayar pakai cash je. Tak ada QR juga. Lepas tu dia suruh kita orang pergi kat abang-abang beca ni, minta tolong diorang transfer ke diorang, so dia bagi cash. Masalah abang beca ni pun ada QR kot. Tak faham kenapa diorang tak boleh buat QR. Susah sangat je. Sudah 3 museum tak boleh masuk. Kita dah sampai dekat hotel lah. Tadi last kita dekat kat ni? Jalan-jalan dekat itu museum Hang Tuah. Hang Tuah. Kita sampai dekat hotel, Hotel Swiss Heritage. Hotel ni bagus, ada parking belakang ni. Tapi masalah parking dia besar ni lah. Kereta Myvi ni dah consider kecil lah, tapi still tak muat juga. So kalau korang nak datang sini, jangan bawa kita besar-besar. Hotel Swiss Heritage. Ada parking lah. Dia punya lobby kat sana. Tu jom keluar. Dekat gila. Ni rumah orang. Tengok tu. Rapat gila. Tadi aku nak masuk, aku masuk sebelah sana tadi. Memang ngangam coy. Nak buka pintu tak boleh. Pintu boleh buka tapi tak boleh keluar. Parking depan dia lain. Ruang depan dia lain. Dia punya depan dia bangunan lama lah. Ni belakang. Ni kita parking tu. Nak buka pintu tak boleh. Nanti aku buat review lah bilik macam mana. Selamat datang. Kita dah selamat check in. So ini lagi dia. Ada katil queen. Ada almari. Ada TV. Ada gadget. Ada toilet. Lepas tu kita orang pergi view bumbung rumah kedai. Jongkar Walk dekat tu kot, Jongkar Walk. Tu gerbang Jongkar tu. Oh. So literally Jongkar Walk memang betul-betul kat sebelah sana. Harga bilik ni berapa? 2 malam 240. Tapi hari tu sepatutnya lagi murah, 180 kan. So itulah kita nak keluar balik. Nak pergi mana? Apa yang tempat depan tadi tu? Start high. Benda tu lah, area kat depan. Ikut je lah. Jom. So ni rupa hallway dia. Kita orang duduk dekat tingkat 3 sekarang. Oh macam tu, sampai bawah. Ni hotel bahagian depan. Dia macam rumah-rumah kedai lama. Cantik lah cerita. Sekarang kita orang nak pergi ke sana, nak pergi ke tempat rahsia. Kalau kita orang sampai lah, kalau larat lah. 1 kilo nak kena jalan. 1.3 nak kena jalan. Banyak bawang. Kenapa banyak bawang? Orang-orang lokal sini tengok pelik. Kenapa lah berdua orang ni berjalan tengah-tengah panas ni. Kita orang sampai dah dekat location.
So cerita dia kita datang sini lah ni, dekat Pampa Rock Climbing. Malas nak pergi dekat sangat sebab tadi kita dah masuk dah. Dah masuk area situ dah. Nanti kan macam awkward pula nak masuk lagi sekali nak rakamnya pasal. Apa hal aku akan include dalam footage ni juga yang nanti kita orang pergi panjat esok. Esok datang sini balik. Maybe tak tahulah naik kereta. Kita tengoklah esok kalau rajin. Bawa kereta. Bawa kereta? Kalau rajin bawa kereta. Macam tu kan? Bawa kereta lah. Masalahnya nak bawa kereta, risau parking tu. Sebab parking itu limited. Lepas tu parking dia sempit. So naik Grab. Either jalan kaki, lepas tu balik naik Grab, tak pun dua-dua naik Grab. So tengok macam ni. Tapi itulah salah satu mission dia datang Melaka. Alang-alang Perkasam sebab kat situ ada gym climbing. Kita orang pergi climb juga kat situ. Sekilo dah tu yang jalan. Baru sekilo. Kan? Oh, mana hotel kita? Tu hotel. Sekejap je dah sampai dah sini. Untuk korang lah, untuk kita orang kecap dah. Kenapa Melaka cantik sangat? Lagi baloi ada Ipoh kan. Sorry geng-geng Ipoh, tapi Melaka macam cun lagi lah. Duduk massage. Lupa nak update. Kita orang dah plan tadi nak makan ringan-ringan je, tapi termakan berat. Kita orang sekarang dekat 7 Cafe. So itulah update buat masa ni. Dah malam lah, dah gelap lah. Selamat pagi. Hari kedua dekat Melaka. Kita orang sekarang on the way nak pergi ke tempat makan breakfast. Semalam last aku vlog tengok kat ni, tapi kita orang pergi urut kaki semalam. Ada rakam tak semalam? Tak ada, pakai phone. Tak ada. Phone muka bijai sakit. Cerita dia semalam aku urut, first time lah aku urut yang sakit gila. Uncle tu memang tangan dia memang tangan besi apa aku tak tahu lah. Tapi before this aku urut kaki tak pernah ada sampai rasa macam nak give up lah. Tapi itulah semalam kita urut kaki, lepas tu balik terus tidur. Lepas tu hari ni hari kedua nak pergi breakfast tu. Yang penting hari ni ada aktiviti lain daripada lain. Kemungkinan kalau kita orang travel lepas-lepas hari ni akan ada aktiviti tu lah. Kalau ada dekat tempat tu lah. So itulah, follow lah. Hang Jebat. Nono sampai dia. Tak pernah tahu pun ada makam Hang Jebat kat sini. Oh ni, tu kat straight kita tu. Jalan Usha dalam tu yang ada tu. So tak tahulah ni betul ke tak, tapi ni ada satu kubur. Dalam ni itu kubur. Besar betul Jebat ni. Panjang gila dia punya ni. Oh dalam belakang tu pun ada juga. 1, 2 tu. Tu pun ada juga. Ni pun ada kubur. Ni ada kubur. Maybe yang tu lah kot makam Jebat ni. Entahlah, tak pasti, tak ada tulis apa-apa. Ada tulis pun kat sini, tu pun susah nak baca. Macam cerita semalam lah. Dekat museum tu tengok tulisan banyak. Mana ni nak baca? Tak tahu lah, dalam kamera tak tahu nampak ke tak. Tapi sebenarnya cantik rumah-rumah kat Melaka ni. Kalau dia orang buat betul-betul cantik lah. Betul lah. Maintain punya texture tu. Kehidupan lama-lama tu.
tukar tempat nak breakfast. Jauh betul. Jauh ke? Tak ada. Nak cari tempat breakfast, jumpa makan jebat. Hebat lah. Jarang sekali kedai sini. Apa? Lontong. Lontong. Dia tinggal roti bakar kan? Ha. Aku pula ada nasi lemak dengan ayam goreng. Ada telur mata. 1.25. Kita orang sekarang nak pergi ke tempat exercise. Lagi climbing gym. Pukul 2 buka. Kita orang akan climb dalam 2-3 jam kot, sampai pukul 6 lebih kurang macam tu kot. Lepas pada tu kita orang balik sini untuk pergi ke Jongkor Walk. So kalau korang interested nak tengok apa, macam mana rupa climbing gym tu, teruskan tengok. Aku tak tahu macam mana rupa vlog ni tu sebenarnya, sebab aku tak pernah buat vlog yang cantum hari pertama, hari kedua terus. Biasanya aku buat vlog mesti asing-asingkan lah hari pertama, hari kedua kan. So tengoklah macam mana rupa dia. Mana ya? Grab. Sampai. Okay, so cerita yang semalam tu, yang kita orang datang jalan tu, tiba-tiba aku rakam dekat celah sana tu. Aku rasa aku rakam tu. Kita orang dapat sini kan. Tu. Pampa rock climbing. Ni rock climbing dekat wall climbing dekat Melaka. Sekarang dah pukul 2 subuh. Dia buka pukul 2 tapi tak ada orang jaga. So tengoklah. So ni harga dia. Day pass RM25 ni kalau hari biasa lah. Kalau hari cuti RM30. Rental kasut RM10. Kalau dekat KL standard price berapa? 41 lah. RM42. Kira murah separuh lah, separuh harga juga, lebih kurang lah. Dia punya bouldering punya area tu pun macam besar juga, tak adalah kecil sangat. Kecil tapi taklah kecil sangat lah. Jadi aku tunjuk lah. Sini ada kilter board, which is something yang aku tak sempat nak belajar lagi. So ni bouldering area dia. Okay, so finally kita dah masuk dah. Daripada tadi, lagi sini daripada pukul 2 tadi. Sekarang 3.55. Kita orang tadi dah climb dekat sejam lah. Sekarang pukul 4 lah. 2 jam dah. Lah. Dan sekarang masanya untuk buat vlog, cerita sikit pasal wall climbing ataupun rock climbing. Aku panggil wall climbing sebab kita panjatkan dinding. So pada sesiapa yang tahu dia basic je lah. Ni yang panjat ni kan. Plastik-plastik ni, plastik-plastik ni ada hole dia semua, pemegang-pemegang semua kan. Dia ada punya level-level lah, daripada senang sampai ke susah. Dan itulah aktiviti baru kita orang sekarang ni. Dan plan kita orang kalau next time kalau travel ke mana, kita orang akan try cari gym local yang dekat tempat kita lepak tu. Kalau tak ada, ada. Kalau ada macam sekarang Melaka tiba-tiba ada. Tiba-tiba kita tahu lah ada kan. Lepas tu kat Penang pun ada. Kita tahu kalau next time pergi Penang, maybe pergi gym sana pula. So far kita orang climb dekat KL dah banyak. So kalau siapa interested nak climb, roger-roger lah. Incok nama dia. Semua benda tunjuk kan. So aku nak try climb satu benda untuk korang tengok. Dia punya grade kat sini.
So kalau nampak hijau paling senang, biru kedua senang, coklat ketiga senang, orange keempat senang, satu merah second last senang, hitam ni yang paling susah. Sekarang aku nak try yang ni. Orange. So basically setiap gym lain-lain tau dia punya cara grading diorang ni pakai colour. Kat KL diorang climb, diorang pakai dot, titik. Satu titik tu paling senang, 9 titik, 12 titik tu paling susah contohnya. Kat Batu gym dia letak nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 macam tu lah. Mana nombor paling besar tu paling susah. So sini colour, orange, tiga paling susah. So macam tu lah pole climbing. Sampai atas, pole atas tu korang kena pegang dua tangan. So untuk dia punya rules lah. Buat. Itu je lah cerita. Habis. Bye bye.